Hai, Assalamualaikum. Okey, ni ada satu mesin basuh LG lah. Kita nak ganti dia punya absorber. Tapi absorber ni ada damper. Okey, macam mana cara tukar dia? Saya tunjukkan macam mana. Okey, damper dia ada dua je lah. Satu depan belah kiri, dan satu lagi belakang belah kanan. So lagi dua tu tak ada damper. Ni rupa absorber dia lah. Okay, untuk mesin basuh LG ni dia ada damper ni. Ni dia punya lock dia lah. Ada lekuk situ. Tekan lekuk tu baru tarik naik lah. Okay, cara pasang dia macam ni lah. Okay, nampak ada lubang tu, kita masukkan lock tadi tu lah. Tekan je sampai habis. Okey, so selesai. Sekian saja perkongsian dari saya.